Hello guys, bertemu baru kita buka live aku Galeri Rem Channel. Okey, jadi hari tu aku mai kita masak-masak bedango kita ya. Okey. Jadi hari tu lawak kami lah lemai tu kita bisa tu ya. Perut manis jana itu. Perut manis ya. Nak mayu beli itu tadi. Beli minit aja. Okey. So kita bisa lempuang ya. Jadi duitnya itu tadi udah di tasek atau ke rebus nah lama betul tadi. Nah udah di tasek tuh. Oke, kita ke detek ya dulu. Nah, oke kita mandu ya. Oke, kita detek dulu. Oke guys, itu adalah kita tempu lempuang babi, ngau puk manis babi tadi. Oke, dia tahu kita ikat mandu ya. Jadi bahan-bahanku simple aja. Oke, tok. Kita bisa bawang putih, bawang merah. Halia duitnya kena kau bawang putih ya. Kalau 5 ulas kenyang lah. Bawang merah pun sama agak. Oke, dan kita bisa cili kering sebenarnya cili kering. Oke, jadi tok adalah bawang, dua bawang. Bawang besarnya. Nak penyampur lah. Micak kayak bisa wangi-wangi kayak. Oke, bahan-bahan yang lain adalah tok, terutamanya minyak bijan. Kita bisa kicap sotong. Kicap sotong tok. Banyak aku guna kicap masuri, kicap manis pedas. And then aku guna kicap masuri tiram pedas. Tidak pedasnya nyamai ya. Oke. Itu kita terus ngangat ke kali kita tok. Penuh tu tok. Okey. Tok bisa menut tuai boleh tu cuak. Menut tuai tu. Boleh tu cuak. So, lawak kita keliap. Okey, kita terus api itu dah tekiah tarik. Kita masuk ke minyak dulu. Minyak tu yang kena lebih tu. Tak satu perut babi tu. Dalamnya ada bisa kuning-kuningnya nak. Bukan tayarnya. Nyak mik nyamai, nyak mereka nyamai. Okey, stay tune dulu guys. Kita pun dah hangat. Kita terus masuk ke bahan kita. Kita mereka cili padi ke tak? Cili padi. Kita kacau sampai naik harum. Ini jangan kayak. Terus kita kacau sampai naik harum. Kita masuk ke cili kering. Okey. Mantap. Kita masak kicap pedas. Tak pedasnya main ya. Oke guys, kita ganti bahan kita tuh kuningan ya. Oke, banyak perlu kita nabrak ke lempuang babi, ngau perut babi kita yang oke. Oke, kita letak dulu. Udah 3 minit tidak. Udah tak air, udah pansut ya. Oke, so mana ya? Kita udah masuk ke air. Oke, air secukupnya. Kita terus masuk ke air secukupnya. Ini tak. Oke, terus masukkan. Oke, cukup.
Terus kacau-kacau. Okey. Dah tambah air tu angkup baru. Awak kira gesak ke rempul lagi dan kita baru masuk ke babahan teh bukai, okey? Awak kira air ambil dia dulu. Okey, kita masuk ke babahan teh bukai. Okey. Okey. Tu ya udah gesak. Tak udah gesak. Nuh mana ya tu? Tak, ya udah gesak. Kita kacau-kacau dulu. Okey, kita masuk ke bahannya. Okey, terubah kita masuk ke sos tiram. Okey, tu main agak-agak je lah dalam 2 sudut saya tengok. Okey. Cukup. Kemudian kita masuk ke kicap masuri pedas. Pedas manis. Tu main agak-agak je ah. Kita cita rasa ada rempau. Dia nak pedasnya yang main lagi. Kicap tu, bahan-bahan tu, ni cita rasa ada rempau. Okey. Okey. Dan kita terus masuk ke tempo kicap sotong. Tahu namanya tak? 2, 3. 2, 3, 4. Cukup. Saya terus masuk ke minyak bijan. 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Okey, kita kacau dulu. Okey. Kita kacau dulu. Kacau. Dah kita kacau ya, kita masuk ke terus perasa. Kunang nak garam biciang. Laban sos tiram sudah bisa masuk-masin. Kita nak cukup rasa aja. Okey, agak-agak dalam nak sesudok, setengah sudok tu aja. Sudok sai, okey. Kita masukkan terus. Okey. Okey, cukup. Kita kacau baru. Kacau, nak mati. Wangi. Sangat wangi. Okey, aku nak gula. Gula tu nak mayu. Tu nak kumrek yang manis mimit dah. Okey, aku nak gula. Ambil ke nantu pedas yang nantu mingat lah. Okey, dalam sesuduk saya kena lah. Aku nak gula. Okey, cukup. And then kita kacau baru. Kacau sehingga ya seperti ini. Apa ni untuk guys? Mau aku ni kawan dah. Nah, sikit steady. Okey. Situ lagi. Kita masuk ke kicap pekat. Kena kita merek warna yang cantik ni, Kicap pekat. So, kicap pekat. Kemasin tak? Dak soy. Ini dah. Okey, cukup. Kicap pekat.
terus kacau. Mana warna yang mahal guys. Oke. Itu kita nyepek saya. Kok kena? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Kita uji loh. Sekali tak? Pemandak berjakau. Segini mainnya. Cukup, semua cukup. Okey. Okey, kita tangkup dulu. Awak ke rasa kita yang besar sebagai lempuangnya tadi atau ke perutnya tadi. Jadi kita last now kita baru masuk ke daun bawang tu. Okey. Kita tangkup dulu. Okey guys. Tahu ya. Udah dalam masa 5 minit punya tu tadi. Wangi man. Tak satu. Pekat tu cun. Okey. Terus masuk ke daun bawang kita tahu. Masuk ke dah. Boleh wangi guys. Kacau. Mau wanginya. Sangat-sangat membuka selera. Tak. Lari tak. Kacau sampai seperti. Tahu baru ya. Kacau sampai seperti. Kita tanggup dalam masa 3 minit kena. Kita mulai ke haruman daun bawang tu. Lama dah lagi. Goyang mansau. Okey. Guys, tu kita pun masakan udah mansau. Muka berpulak wangi ya. Okey. Ya, basah-basah kita tahu lah. Wangi sangat menyelerangkan tu. Okey, kita terus padam api. Okey. Kita nunggu yang mangkuk tu. Ini dengan iga. Tabas, kenang kaian. Contoh. Sangat sedap. Tabas kenang kaian memang ngam tu. Masakan spesial tu. Okey, tu simpan dulu tengok tu. Kita padam. So kita akan sepek dulu Kita uji ini saya. Wangi. Okey, itu adalah perut manis. Perut manis. Kita uji saya loh. Cukup kena saya. Semangat guys.
Semua cukup. Perasaan semua cukup. Dah agak fresh, manis lagi. Sangat-sangat sedap. Okey. Itu adalah menu lauk kita nama tahu. Okey, bertemu bak ale makai lagi. Okey. Okey, kita makai dulu guys. Tu menu pertama kita tarik. Mak contoh. Nangai ngudi tu. Sangat-sangat sedap tu. Makai, aku mau dulu. Dah tak tahu aku mau ke sini. Kita bisa sayur nama tu bayam. Bayam Cina, goreng ikan masin. Goreng ikan masin campur dengan ikan mana? Ikan maju kena ikan. Nama ikan tu tarik ikan masin. Halo. Hah? Ikan long. Sedap tu. Bayam Cina. Banyak kita bisa mana tuai. Lihat mana tuai. Mau dia mana tuai. Boleh tucu. Bisa unan mau tucu. Tahu ke? Jika kami kian, tu ngak kami menua kian. Tucu mentau. Boleh tucu. Sikit sedap ya, manis boleh tucu. Ingat ah. Boleh tak? Okey, kita makan guys. Tu lawak kita. Nampak babi, apa mana babi tu puat dah. Baik ah. Tu lumpuang ah. Apa? Itu orang ngau lam paling. Nah saya ke dia ada orang dia. Lawak lumpuang ah. Duduk masa ngacun lah. Lucu ah. Cukup mana ya? Mantap. Si ikan masin. Mana yang si ikan tu? Mana kalau kau tidak ada, macam ni tak. Mana tuai tu gemuk. Gak ngampe. Nó mang cái ngầm. Anda nggak nguji resepnya guys. Belum coba belum tahu oh.
Lama nang tuain tadi. Nah, nang kuliah. Ini kan tu mana tu? Ke menolak kayak. Iya. Kiruan ni kata. Mama mau jualan. Tengah saya. Dah cukup. Asai pun cukup. Jampu bahan-bahan perasa. Lagi kebayang. Thủ chuột đây. Menurut tuai nak berman-man wae. Ini kita kenang ulai. Suk terjun kan. Amai menurut tuai jamai. Nah, saya menurut dia. Kita pemesan saya udah depan gua. Tadi kehat pemesan saya tanya. Ngọc ngàn lại em nhất. Chuột. Ngọc baru kan. Ulam nhà máy mà tao. Cái này ada jalan cuốn ya. Si kerja orang ngau. Cuốn nào. Ulam này. Agak bakal pangguk tabas. Perut ya.
Bisa. Ya. Ya. Okay guys. Ketemu baru kita buat episode terbukai. Okay, cun sedap. Ambil hasil sepingai. Okay, bye bye.